Macam legend tu. Rumah baru Dah lama juga kan. I see. Sebab dulu aku pernah pergi rumah ni. Rumah lain kan? Lain. Aku beli rumah ni, so sebelum ni aku duduk kat rumah mak aku. Belakang ni saja. I see. Okay. Boleh masuk? Boleh. Sila masuk. Malu dah aku ni. Wah. So daripada sekolah rendah rasanya, tak ingat umur berapa, start gaming dengan main game dekat CC CS 1.6 dengan Command and Conquer. Dalam dah sekolah menengah, dah itu zaman phone dah start main game. Orang kata apa? Start main game dekat phone. Then main PUBG dengan kawan. Sebelum main PUBG dengan kawan, saya tak ada phone. And then kawan saya yang bagi phone dia dekat saya untuk bermain PUBG lah. Phone cikai lah kiranya, phone cikai. Then kawan pun tengok saya asyik tengok dia main dia, dan dia bagi saya phone. Bagi saya main. And then dah rasa macam time tu rasa strong lah. Dah rasa strong, jadi cuba main tournament offline, online, kecil-kecil. Nampaknya sudah pun 29 orang yang tinggal sekarang. Tinggal 9 tim saja buat masa sekarang. Circle pun dah semakin lama semakin kecil. Phase yang kelima janda. Team first join untuk PUBG, Team Mutant X. First kali Sultan X. Under Sultan X, kita orang main tournament kecil-kecil. Pernah dipanggil hacker lah time tu. And then baru Team Mutant X. Lepas Mutant X, saya main qualified PMNC dekat Johor. Saya tak lepas. Pada masa yang sama saya qualified tu, VIP Team Yakuza tu, dia qualified tempat yang sama. So dia orang lepas, kita orang tak lepas. And then time tu saya dah rapat dengan Agus Rian. Dan dia orang ada masalah player tak cukup lah, kiranya Sam X Gaming kot. Dia orang mungkin Sam ada masalah. Dan Agus Rian lah, dia Yakuza dengan BNB panggil saya untuk join dia orang. Going to make a run for it. VIP squad with the power of smoke. Can they make this? Are they going to go for the blind sprays here? The circle, forcing them out. What are they going to do? They're going to go in for the push, and VIP Jumper knocks down Trixity, and they're looking for Jumper. Another one! Spar's going to find Heiko right there, and will get shredded down, and it's up to Heiko gets a kill! Oh, wow, and Heiko eventually takes the kill here. What a crazy round here, and looks like VIP first second dinner of the day. Wow. Not expect. Ada tournament dekat GL. Saya lupa lah tournament apa, tapi tournament tu offline kat salah satu mall ni. And then masa tu tournament tu dah habis. Bila dah habis, band ni, teammate saya band ni, dia tarik saya, cakap dengan nak bawa kau jumpa someone. Mulanya saya kenal Agus Rian. Saya kenal sebab dia adalah streamer pertama saya tengok bermain PUBG. Saya join room dia buka room. Dan saya main satu team dengan dia, dan saya terus add dia. Mungkin dia rasa saya okey time tu, dia accept lah friend saya. Lepas tu jadi kawan baik lah kiranya. Dia mungkin dia kenalkan saya dengan BNB dengan Yakuza. Lepas tu barulah saya kenal BNB dengan Yakuza. So aku pun cakap, siapa? Alah aku ikut je lah. So bila pergi jumpa, nampaklah si Din ni. Memang mula-mula nampak Din ni memang nampak macam budak sekolah. Kan, rupanya Din ni dah dewasa. So masa jumpa Din tu, salam lah, borak-borak. Cakap, Din kau dari mana? Aku duduk orang Kuala Pilah apa semua. Lepas tu dia kata, dia main tournament juga tapi dia tak lepas masa tu. Lupa lah tournament apa. So kat situ lah aku kenal dia. And then bila kenal tu, masa tu Ben cakap nak try out dia untuk tim kita orang, tim VIP. So cakap ada, tak apa nanti kau balik Kuala Pilah dulu, nanti kita bincang macam nak try out. And then lepas pada dah try out tu,
kita pun dah decide kan, memang nak ambil jumper masuk dalam team VIP. So kita orang pun dah setuju lah. Memang kita orang memang nak main dengan jumper ni. Macam tu lah. Macam mana aku jumpa dengan jumper ni. Konflik tu ada lah. Konflik pasal sebab masa tu kita orang kalau ikutkan ada 5 player. Kuza, Ben, Haikul dengan Agus. 5 ni jumper lah. So masa jumper masuk ni, memang tim kita orang ni memang dah decide memang nak main dengan jumper. Nak jadikan dia sebagai IGL. Dia cakap jumper ni IGL yang sangat strong lah. Kan, especially kalau daripada season 1 kan dah nampak dia permainan dia. Especially mana dia buat decision. So macam boleh katakan macam mana dia macam mana dia nak buat gameplay dia punya team lah. Especially dari segi decision making, macam mana dia punya rotation. Cakap nampak lah sebenarnya solidnya IGL tu boleh kan solidnya team tu. Tapi kita orang team VIP memang target champion lah. Sebab kita orang fikir price duit nombor 1 tu kan. So bila dah dapat top 5 tu, antara 5 team tu, dah habis tu kita orang tak dapat apa lah. Rezeki tak dapat champion. Masa tu Genesis champion. So Genesis ni dia orang mungkin adalah orang yang terawal juga main PUBG. Dan dia orang ada chemistry dia orang lah sebab dia orang dah selalu main sama. And then masa dekat situ juga, bila dah ambil apa ni trofi tu kan, dah angkat semua, dah bergambar, baru dia orang bagi tahu, okey, sebenarnya korang lepas pergi ke Taichung untuk qualifier. Kita pun terkejut lah. Serius lah kan. Masa tu macam tak sangka ni macam tipu. Aku ingat yang bagi tahu kita orang masa ramen. So terkejut jugalah kita orang boleh qualify. Walaupun kira saya baru masuk tim tu tanpa ada training apa semua jugalah. Masa ramen yang bagi tahu kita orang. Kita orang pun macam kalau dapat pergi best lah kan. Sebab tak pernah pergi luar negara kan sebelum ni. Kalau aku pernah lah. Tak ada lah luar negara sangat. Tapi dekat Bangkok je lah. Paling penting kalau nak pergi China, sebab saya makan cerewet. So bawa Maggi banyak. Dan pergi ke China tu, family saya agak terkejut lah. Sebab saya ni kiranya dalam pembelajaran memang lemah. Dan diorang happy sebab saya dapat wakil Malaysia time tu. So diorang support saya lah. So masa tu perasaan memang happy gila lah. Memang teruja sebab tak tahu kan. Tak expect kan kita nak dapat pergi Shanghai. Ya betul, selepas dah dapat je slot untuk pergi ke Taichung, PMCO, memang akan rasa hidup saya akan datang lebih bagus lah. Disebabkan orang kata kerja e-sport ni kalau buat betul-betul, hidup lebih senang. Kalau kita betul-betul fokus. Dengan Mak Toy. 3 team tu je lah kita orang memang ni lah. Tapi memang ternyata lah masa tu Malaysia 14, 15, 16, 17. Sebab kalau sebagai player dulu waktu prime dia power lah. Kalau sekarang aku buy one dengan dia pun aku berani. Sebab baru-baru ni jumpa kat UR pun dia tak chicken, aku yang chicken. Dia rasanya dia tak bagi tahu aku. Dia ada bagi tahu, dia nak masuk tim Yudu tak silap. So masa tu kita orang pun macam